waktu drop tu korang kena tahu lah, daripada gaji kita 1,200 pergi ke 3,000 ni, mesti kita dah tambah komitmen dan sebagainya. Betul, dah tambah komitmen. Boleh pula Maybank tu call, awak nak credit card Ikhwan tak yang gold ni? Okay, boleh. Bolehkan aja. Handphone ambil iPhone time zaman tu, iPhone X kan, iPhone X ke iPhone 10 lah. Monthly 24 bulan, 36 bulan. 3 bulan dah bank dah call zaman tak tu boleh kan. bayar. Tak boleh bayar. Tak boleh bayar amount minimum tau. Boleh pula credit card yang sama saya pergi cuba buat trade. Time tu nampak advertisement untuk buat trade. Pergi buat trade, loss. Lepas tu hutang lagi credit card. Itulah titik permulaan. Tak Saya berapa hutang tu. Maksudnya tak, masa tu tak tahu belajar trade lagi ke macam mana? Macam mana boleh tengok iklan trade ke, ataupun dah pernah jumpa orang? Kawan sekolah ataupun saya 2012 ataupun 2016 dulu pernah pergi first event Hot Forex lah. Dekat Double Tree. Time tu saya dengan saya punya kawan Lokmanan. Dekat situ dia buat coaching tentang gold. Tapi zaman tu baru dengar sekali tu je dan tak ada follow up, sebab habis je saya dengan Forex tu, saya terus pergi sambung belajar. Lokmanan tu kawan sekolah. Lokmanan tu kawan sekolah. Kawan daripada kecil lah. Dia ajak tengok. Dia memang dah buat time tu. Dia ada ajak join seminar tu lah.